Okey, dah ada kesan. Ni digigit tupai ke apa tak tahulah. Tupai ke monyet, wallahualam. Tapi inilah dia, besar ni. Dah boleh sangat dah. Okey, saya nak ambil. Dia jatuh berdebu lah kat bawah tu. Ni orang kata jatuh nak kebusuk Tak ada. Tak dapat nak dukung dia ni. Saya tebang je lah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Boom, jatuh. Tu dia, besar tu. Rasanya 18 kilo dia kot. Okey. Yang tu ada lagi. Tu mungkin dalam seminggu lagi. Yang tu pun sama. Okey. Kita turun dulu. Lepaskan barang. Okey. Sebiji yang dah dibungkus. Boleh tahan besar. Tapi keadaan dia nampak cantik. Kan? Nampak padat ni. Coklah lah. Okey. Jom kita bawa. Dan timbang dulu. Okey, jom kita timbang. Agak-agak berapa kilo? Saya hanya teka je 17 kilo. Rasa-rasanya. Bismillah. Betul lah. 17.5 kg. Oh, tersengit dah. Okey, jap. Okey, tu dia. Tu. 17.5. Saya teka 17 kilo. Alhamdulillah 17 kilo lah lebih kurang. Ni nangka apa ni? Orang ada tanya saya pokok ni nangka apa. Saya tak tahu nangka apa. Tapi buah nangka lah, buah dia manis. Cuma saya panggil lah dia nangka king sebab buah dia tak ada kecil-kecil. Buah dia besar. Dekat ni saya pernah dapat paling besar 27 kilo. Bapak besar. Okey. Itu dulu.